moon. Stone moon. Yang mana satu pilihan akak abang. Sebelum kakak abang tersalah pilih, ni dan describe sikit dan share sikit dan explain sikit apa perbezaan stone dan juga moon. Untuk akak abang, yang ini adalah Emilia Special Edition kita. Yang ni yang kedua punya keluaran, dia beza dengan pertama. Yang pertama yang ni, dia base dia warna grey dan lebih minimal. Kalau yang kedua ni, ini adalah Emilia. Dia Emilia Walnut Stone, warna walnut stone dan ada sentuhan gold leaf, tampil lebih elegan. Okey, untuk perbezaan stone dan juga moon, kalau akak abang pening nak ambil yang mana satu ni. Untuk stone khas untuk akak abang yang sukakan bold design, sukakan nampak sesuatu yang lebih gah, macam masterpiece dekat satu ruangan. Sesuai. Kalau akak abang orang yang tegas pun sesuai ambil. Kalau akak abang nak cari design yang lebih feminin, lebih soft, boleh ambil yang diinspirasikan daripada bulan. Okey, so kakak abang sekarang sedang berlangsung Dian's Grand Launching. Nak dapatkan potongan berbaloi, inilah masanya. Okey, datang sini, kita borak sampai jadi, consult sampai jadi. Jangan risau, datang sini dan ada sediakan special walk-in price. Okey, nak cari dekat mana? Dian Signature HQ. Penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.